Nor. Kau kenapa aku DM kau tak reply ya? Bila kau DM aku? Sumpah aku DM, aku macam tak apalah. Aku DM Mana? Sinilah TikTok. Aku baca aku tengok ada ke tak Sumpah ada, aku macam aku tanya bila nak lepak. Dia tak sin-sin, aku dah malu tak apalah. Sabar. Tengok. 14 Disember. 14 Disember. Kau pula artis macam mana? Tak, kita ni malu nak keluar dengan Akidos. Akidos pula tinggi Kau macam mana pula kalau aku Iqmal lo, AI team penyanyi. AI team sementara dah keluar. Dah keluar. Wow, rajin lipat kain kak. Kak yang single-single tu tengok lah sebelah ni. Dia masih Tapi mencari kau dah juga. tak single. Akak tengoklah kak, dia rajin nampak tu lipat kain. Orangnya tinggi. Kak, dia kalau sebelah saya macam PA dia. Sebab tu saya tak nak keluar dengan dia. Saya tak nak, saya katik duduk sebelah dia. Dia tinggi, dia sangat tinggi. 180 ke atas rasa dia ni. Kau tinggi berapa? 175 je. Okey lah tu, tak jauh beza. Tahi tak jauh beza. Aku pakai slipper, kau pakai Converse yang tapak tinggi tu. Tu kisah sama lah. Kau nak hina aku lah ni. Nak hina lah. Mana tu? Faham? Tak apa, hina dalam diam. Rajin lah nampak dia lipat kain saya. Tak boleh lipat kain ni kak. Ya ke? Tapi Macam aku lipat latal tangan. buruk tau. Kedutnya baju. Kalau nak guna, aku lipat macam tu tau. Kedutnya baju. Wow, okey kak, siapa rasa macam nak tengok katalog Malaysia tapi muka-muka Korea, Akidos boleh. Orangnya tinggi, duit banyak. Duit banyak tu dah tentulah duit banyak. Jadinya akak tak perlu fikir, rumah dah ada kak. Akak ni saya tak tipu, rumah dah ada. Rumah dah ada, kereta dah ada. Duit ada. Kau promote aku Jod. Kau promote aku. Tengah promote ni, akak ni tengah jadi jentik. Dia tengah tengok katalog. Tadi dia tengok daripada Puerto Rico. Sekarang ni kita tengok daripada Melaka. Okey. Kelahiran Melaka. Kalau akak busy-busy ke ataupun free-free, akak boleh pergi Kelebang, boleh keluar dengan dia. Dia sangat romantik. Kalau apa esok? Cuba teka. Macam strawberry. Tin. Apa tu? Bukan. Maroon. Bukan. Alamak. Jap. Kau tak dihin-hin ke? Tak boleh. Tak boleh. Warna viral ke tak? Warna tak viral lah sir. Warna biasa-biasa je. Serius. Dia orang ajak main PKD. Aku tak tahu kenapa. Kau start je lah match. Okay. Kau start je lah match. Kita tengok. Saudara. Aku buka je sahur, suara dia aku start. Okay, orange ke ketua? Bukan orange, bukan. Cuba teka Akidos warna apa? Tak payah teka, aku tunjuk. Warna apa ni? Kau tengok ni. Sekejap. Strawberry matcha. Ni lah orang kata strawberry matchanya. Ya. Samping dengan ni. Kalau perempuan, kain dengan baju lain. Kalau lelaki, samping. Ya. Tahun depan aku nak buat cookies and cream lah. Cookies and cream ataupun mint choco. Akidos ikut trend. Dia apa trend je dia tak ikut masalahnya. Tak, dek dia macam ni. Kalau orang tu dah macam tinggi, elok, pakai apa-apa pun okey. Kalau aku ni pakai strawberry matcha tu, tak payahlah dek. Kau pun tinggi lah. Tinggi apa aku katik. Ya Allah kak, sumpah dia tinggi kak. Sangat tinggi. Saya duduk sebelah dia macam PA, saya ingat lagi. Terima kasih. Ya Allah, terima kasih. Okey, kenapa dia ada ais tu? Sebab aku dah nak kalah biasanya. Baru je mula. Kenapa dia kelabu? Banyak dia baju. Tak, engkau setiap kali raya memang kat Melaka saja ke atau pergi JB juga? Melaka. Melaka kat mana? Melaka. Melaka di mana? Kelebang. Duyung. Duyung dekat dengan apa? Dekat Duyung lah, tapi dia area situ lah. Nyalas? Nyalas Harzan lah. Kat mana? Ah? Nyalas tu Melaka ke? Bukan
Melaka kan? Melaka nak sempadan ke Negeri Sembilan kan? Oh ya kot. Ke Aku rasa Itulah. dia kot. Ke Nyalas. Aku pernah dengar. Nyalas Harzan kat sana. Oh, datanglah. Tapi datang rumah Harzan lah. Nantilah. Balik lah. Datang Minang terus lah. Apa? Datang Minang terus. Tak, kalau Minang bukan kat Nyalas. Minang dekat Selewang. Minang Tak boleh kat Nyalas. Aduh, dia ni doktor tanya pula. Dia ni, tante dia kahwin dulu. Aku tak boleh dia ni. Nak kan dah Dia kapur. kahwin dulu. Ya Allah, terima kasih. Kak, terima kasih. Terima kasih sangat, Kak. Kenapa baju ni macam tak habis-habis, eh? Dah. Habis. Dia lipat baju dia ke lipat baju sekali dengan Akil punya ni? Jerung Brunei, terima kasih. Kak Julaila, terima kasih. Okey. Kalau akak nak tanya skincare, akak tanya dia. Sebab dia expert bab skincare ni. Saya pakai apa ada je. Tak ada lah. Aku pun pakai apa. Jerung Brunei, terima kasih. Okey. Dia orang cakap nak tengok Akidah. So, kenapa banyak sangat ni? Ya, tak Jom. aku. Invite Ikmal. Asal dia bagi kau apa? Tahu Jerung Brunei bagi apa ni? Gift Hari Raya. Wow. Tak nak tanyalah shampoo pakai shampoo apa sebab Keras tas. Yang kali okey. Keras tas. Conditioner pun keras tas lah. yang kali pink. Kak, keras tas tu harga dia keras, Kak? Serius. Tapi dia tak lama. Ya, tahan lama, ya. Jadi kalau akak nak cari lelaki yang pakai keras tas. Sebab shampoo dia pun dah 200 lebih. Tu shampoo saja, bukan conditioner. Dia punya treatment rambut lagi. Akak nak apa? Rumah dah ada, Kak. Duit kau lagi banyak kan? Amin, ya Allah, amin. Ya, amin. Tak adalah. Kak, akak tengok dekat atas almari dia, Kak. Itu semua akan jadi mas kahwin untuk akak. Kak tengok, Kak. Ada LB, Kak. Tak ada apa lagi. Ada apa? Aku dah tutup. Oh, selain dia tinggi, kepala dia besar. Fendi ke? YSN? Apa tu? Tu. Dio, Kak. Apa lagi Kak akak nak? Banyaknya gift. Iya. Akak tengok. Inilah saya cakap. Payah nak dapat. Rumah dah ada. Yang penting rumah dah ada, Kak. Dah siap dekor dah rumah dia. Akak dah kahwin dengan dia tu. Tinggal akak masuk je rumah dia. Akak buat YouTube dengan dia. Dan Lepas tu bila nak lepaknya? Bulan 4 ni lah. Bulan 4 ni insyaAllah aku ada lohong-lohong tu. Boleh lah. Ya, kau pula busy kan? Ada lohong-lohong tu. Kita boleh. Tapi Betul lah. jumpa kat KL lah. Yelah, Roger. Tapi sabar dulu, bagi aku beli kasut tinggi dulu. Okay. At least aku nampak tinggi sikit golongan dia. Hai Harzan. Ada Harzan? Mana? Dia menang. Ya Allah, menang. Ya Allah. Kak Jerung Brunei dapat glove. Terima kasih Kak Jerung Brunei. Kak Umuchan, terima kasih. Kak Aquarina, Lala, Kak Elias Nol, Yaya, Lady Love, Salwa, Global, Lepas Holiday, Rani. Apa kata kita buat paranormal dengan Akidos? Paranormal? Tak, sejujurnya kau takut hantu tak? Tak. Bagi aku, kalau aku nampak, aku jerit. Kalau aku... Kau jenis lemah semangat tak kan? Dia macam Harzan lah. Tak best lah buat paranormal dengan orang macam dia tak lemah semangat ni. Yang lemah semangat tu kau lah. Tapi juga aku pernah lah nampak kau punya video yang hantu-hantu tu. Betul-betul hantu Ya, ada betul. Ada yang memang tak ada langsung. Tapi disebabkan kita buat cerita hantu, jadinya orang ingat benda tu seram lah. Tak payahlah tengok-tengok dah. Tak payah tengok dah. Ikmal, sekarang kau suka Hafazan ke Harry? Dek, soalan apa ni? Aku Kau nak suka Mat ni. Lambat kerja aku ni kang. Tak apalah, kita Assalamualaikum. nanti Bye-bye. Tengok pada diam aku. Tak nak. Tak nak. Hafazan siapa, Dek? Adam, I don't want Adam. I don't want. Alah.